Tahu skor orang Johor tak? Orang Johor tak? Hari ni kita akan tanya tentang something yang kita dah tanya kat ChatGPT. Awak rasa negeri mana yang ada lelaki paling handsome sekali? Korea. Negeri Malaysia. Rumah harap aku cum. Korea, Johor. Korea, Johor, okey? Saya ambil negeri saya lah, Johor. Kat dalam list ni dia cakap nombor 8. Sebab ChatGPT tu AI je, dia tak tengok orang Johor macam mana. Kat dalam list ni dia cakap kurang menonjol berbanding negara lain. Tahu skor orang Johor tak? Orang Johor tak. Suka kawan dia orang Johor, so dia kenalah suka. Terengganu. Awak rasa Terengganu patut berada di tangga nombor apa? 3 lah. Kenapa awak rasa? Dia macam ada vibe-vibe yang beriman sikit. Dekat dalam ChatGPT ni dia tulis lelaki Terengganu ni dikenali dengan lelaki berkulit cerah, lemah lembut, sopan santun. Lepas tu dialek Terengganu ni manis dan menjadi bonus. Selain tu awak rasa negeri mana yang patut berada di tangga-tangga teratas? Saya curious, saya nak tengok Perak lah. Awak rasa ciri-ciri apa? Okey, boyfriend dia orang Perak guys. Sebab tu dia kena letak nombor 1 Perak. Baik, spoken, memahami. ChatGPT ni tulis wajah yang tenang, mata penuh kelakian. Selangor. Dia dengan ChatGPT boleh geng sebab kat dalam ChatGPT ni tulis Selangor nombor 1. Terkejut mak. Sebab dalam ChatGPT ni kata ramai selebriti lelaki yang berasal dari Selangor. Lelaki bandar yang bergaya, yakin dan sentiasa mengikut fashion trend. Bagilah nama artis-artis Selangor yang awak suka. Saya tak tengok sangat artis Melayu. Orang yang saya tengok ialah Beto Kushairi. Beto Kushairi dari Selangor ke? KL. Dekat dah tu. Okay, itu saja. Bye.